Saya nak berubah ke arah yang lebih baik, tapi kawan saya kata kuat nyamuk. Saya tahu saya banyak dosa dengan Allah, tapi saya nekat nak baiki hidup saya. Saya kecewa dengan kata-kata kawan saya kepada saya. Apa patut saya buat? Berdosa ke saya tinggal kawan macam itu? Baik, dia ni nak berubah jadi baik, nak pergi masjid, nak pergi surau. Kawan dia kata, oh kuat nyamuk, pergi surau pula lening. Faham tak lagi? Kuat nyamuk, kuat berlaku boleh ni. Faham? Jawabnya itulah kawan. Jangan tinggal dia. Kalau tak kawan kita kata gitu. Dah, apa dia kata gitu? Dari kawan. Faham lagi? Kalau mu tinggal dia, boleh jadi tak ada orang kawan dengan dia. Jangan tinggalkan dia. Faham? Dia kata tak ada apa-apa, anggap sebagai asam garam kehidupan. Lain dia kata kita jadi buasir, oh masalah. Faham lagi? Dia kata naik jerawat batu atas hidung, jahatlah, sakit hidung. Faham? Ni dia kata luar tak kita, tak ada benda, biasa saja. Faham lagi? Nak biar dia katalah, mudah-mudahan nanti dia pula akan berubah. Faham lagi? Cuma kalau dia yang mengajak kita, merosakkan kita, meninggalkan agama, jadi kita ahli maksiat atau melakukan mudarat kepada benda orang-orang lain dan sebagainya, maka kita kena pulau berkawang seperti itu. Kerana Nabi kata al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu dia akan terikut-ikut dengan cara hidup kawan dia. Fal yanzur ma yukhalilhu, maka perhatikan betul-betul siapa yang nak kita jadikan kawan. Faham lagi? Soalan seterusnya, kalau setakat gurau kata nyamuk tak ada masalah. Faham? Tak ada masalah. Sikit-sikit gitu.